Salam guys. Okey, kita terpanggil untuk buat video ni sebab kita adalah seorang yang pernah buat biotrick. I nak bagi tahu kau orang lah dan juga kepada Kementerian Kesihatan ke apa. Boleh tak kau cakap dengan doktor, kalau orang tu nak buat biotrick, kau cuma buat kepada orang yang betul-betul memerlukan, macam ada penyakit. Macam I buat sebab I ada sleep apnea dan diabetik. Dan untuk reversekan penyakit tu, I buat biotrick. Yes, biotrick is good. Semua penyakit tu hilang. Tapi dia ada juga, dia bukan macam side effect yang teruk, tapi banyak orang terpulang kepada orang ada different effect. Okay, biotrick is good if you need it because of sickness. Tapi kalau kau nak cantik, kau nak kurus, kau nak cepat kurus, kau nak nampak cantik, kau nak pergi menyundal, jangan buat. Itu maknanya mencari maut, ya. Because not everyone can survive this operation, okay? Especially kalau you buat biotrick yang buang perut. Kalau potong usus tu okay lagi, okay? So, dan satu lagi, kepada mereka yang feeling-feeling, yang nak buat biotrick, nampak kurus, lepas tu keluarkan produk, kau memang bukan manusia. Kau bukan tipu diri kau je, kau tipu satu rakyat Malaysia. Ha? Kau pergi potong perut, lepas tu kau dah kurus, kau kata sebab kau makan produk kau jadi kurus. Jangan. Seriously, biotrick has an effect. It affects your mental. Macam aku suka makan, tapi salah satu efek dia, I tak boleh makan apa yang nak. Bukan tak boleh makan, boleh makan, tapi tak boleh makan kuantiti yang aku selalu biasa. Macam aku selalu makan 2 bungkus nasi ayam. Sekarang setengah bungkus nasi ayam pun aku tak boleh habis. Gila. Kau nak go through that. Kalau kau tak perlu, jangan buat. Kalau kau nak kurus, pergi exercise. Boleh tak? Jangan pergi ambil benda-benda yang merepek. And biotrick is not something you can do it lightly. Masuk hospital nak mampus, baru korang tahu. So, think twice sebelum kau nak buat biotrick. It's not a bad thing. It's good kalau kau ada penyakit. Tapi kalau kau tak ada penyakit, janganlah pergi cari penyakit. Jangan jadi bodoh, ya. Jangan jadi bodoh. And doktor-doktor keluar kat sana pun, kalau kau bukan expert buat biotrick tu, kau janganlah buat. Kau janganlah menyeksa orang.